Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masak Tanah Yana. Saya nak sharekan resipi kerabu. Kerabu masak simple je ya. Kerabu ni, toge ni saya dah siap telur ya. Ni bahan-bahannya untuk kerabu ya. Ni saya masuk ketai. Sedikit kerisik. Kerisik ni satu kedip kecil. Ni sedikit belacan. Bawang satu biji ya. Ni saya masuk kacang botol ya. Okey, ni bahagian ni udah kering dengan belacan saya tumbuk ya, dengan lada besar 3 biji ya saya tumbuk. Kalau nak hiri pun boleh ya kawan. Ni kelapa parut ya, saya dah siap goreng macam gini ya, bagi dia kuning-kuningan ya. Nanti kita gaul sekali dengan bahan yang nak buat kerabu ni lah, toge apa semua ya. Okey. Ni saya tumbuk bahagian ni dulu ya. Ni lada kering, belacan dengan lada besar 3 biji. Okey. Okey, bawang ni saya hiring ya, hiring nipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hiring nipis je bawang, saya masuk 1 biji bawang besar ya. Kasturi 3 biji ya, kita ambil jus dia ya. 3 biji je, 5 kasturi masuk dalam kerabu nanti. Kita ambil jus dia. Ni sayur kacang botol ni kita hiring nipis ya. Hiring nipis-nipis je. Kita gaul sekali dengan toge dengan ketai. Resipi kerabu ni senang dan mudah ya. Ni lada besar ni kalau nak iri pun boleh nak guna lada cili padi atau lada besar ya. Nak iri pun boleh. Ni kita masukkan lada besar, belacan ya. Ni udah kering. Nampak tak kawan? Okey, tumbuk bahagian ni dulu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tumbuk dulu ya. Kalau nak pedas lagi, boleh masukkan cili padi ya. Masukkan cili padi. Iris atau tumbuk ya. Ni kita goreng kelapa hingga kuningan ya. Bagi dia warna kuning, kita boleh angkat ya. Okey, dia dah agak kuning ya. Ni kita goreng sikit lagi ya. Bagi dia kuning betul sikit. Okey, dia dah kuningan ni, kita boleh angkat ya. Okey, sekarang kita telur toge pula ya. Toge ni telur bagi dia layu je ya. Okey, toge ni dah layu ya. Kita telur sekejap je. Macam abang cakap telur layan-layan je. Okey, boleh angkat ya. Okey, kita boleh masuk bahan-bahannya ya. Ni saya masukkan ni dulu lah. Toge dulu ya. Masuk ni dan kelapa goreng ya. Masuk dalam ni. Sudah ya. Masuk semua sekali. Yang ni kacang botol. Meriah ke kawan? Pasti senang dan mudah tapi meriah ya. Ni kita masuk ni dulu ya. Ni bahan yang tumbuk tadi ya. Kita gaul ya. Ni kerisik. Kerisik sedikit. Kerabu macam gini pun boleh letak sayur apa-apa ya. Sayur kobi ke, sayur timun ke boleh ya. Ini ada bawang ini ya.
Akhiri masuk je ni semua. Okey. Okey, kita ambil jus ni ya. Jus 5 teaspoon ni. Guna 5 lebih boleh ya. Okey. Tak. Ni saya masukkan gula ya. Gula 1 sudu. Ini masuklah perasa ya. Ini masukkan garam. Masuklah garam 1 sudu kecil lebih ya. Rasalah dulu, kalau tak ada rasa tu kita boleh tambah bahan ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita gaul ya. Oh, sedap ya, meriah ya. Dengan tai, toge dengan kacang botol. Ini merata macam gini pun enak ni. Makan dengan nasi ni sedap ya. Nanah ni boleh bertambah lah ni ha. Kawan. Pasti senang dan mudah je. Kawan pun boleh cuba ya. Bahannya bukannya mahal. Murah je. Kalau kita kena cara kita buat ni, kerabu ni memang sedap lah. Alhamdulillah lah ya. Walaupun super rezeki ni. Kelapa goreng ni kalau nak tumbuk pun boleh ya. Atau apa tu, kalau tak ada udang kering, kita boleh gantikan dengan ikan goreng atau ikan bakar ya. Nah, itu lagi sedap ya. Kalau tak ada rasa, kita boleh tambah garam, gula atau garam gula atau tak ada rasa masin, kita boleh tambah garam. Okay, kawan, wow, memang sedap ya. Alhamdulillah dah siap ya rasipi super. Walaupun super, alhamdulillah sedap. Rasipi kerabu, toge, petai dan campur sayur kacang botol. Kawan pun boleh cuba ya. Rasipi meriah, senang dan mudah. Okay, kawan. Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Nuriana. Kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Selamat berjumpa. Terima kasih semua sudah menonton di video masakan saya. Terima kasih banyak-banyak semua. Moga kawan-kawan atau sahabat dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, diberi kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Okey kawan, kita cuba makan ni. Nasi apa saya pagi tadi saya dah ni nasi goreng lah. Masak nasi goreng, kita makan dengan nasi goreng. Cuba ya rasa macam mana. Masukkan nasi goreng sedikit. Ni kita ambil kerabu ya. Makan dengan nasi goreng ke dengan apa pun memang sedap lah. Kerabu ni. Rata macam gitu pun sedap ya.